Arif Aiman dicalonkan untuk anugerah AFC Player of the Year 2025. Pemain Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim, JDT, Arif Aiman Hanapi disenaraikan antara tiga calon untuk merebut anugerah AFC Player of the Year di AFC Awards Riyadh 2025 oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC pada 16 Oktober 2025. Arif tercalon selepas mempamerkan aksi cemerlang sepanjang musim 2024 hingga 25 dengan 5 jaringan di Liga Juara-Juara AFC Elite selain membantu Harimau Selatan meraih 4 kejuaraan domestik musim lalu. Dua lagi calon yang bersaing adalah pemain Qatar dan Al-Sadd, Akram Afif serta pemain Kelab Al-Hilal dan Arab Saudi, Salim Al-Dawsari. Pemain berusia 23 tahun itu juga menjadi pemain Malaysia pertama dicalonkan untuk anugerah berprestij ini. Pada musim 2024 hingga 25, Arif melakukan 42 penampilan dengan 18 jaringan dan 14 bantuan jaringan manakala sudah melakukan 9 penampilan dengan 5 gol dan 10 bantuan jaringan untuk musim 2025 hingga 26. Luaskan kuasamu Johor.